Loss satu trade tapi terus rasa nak balas dendam dekat market? Revenge trading berlaku bila kita rugi dalam satu trade kemudian terus rasa nak recover semula dengan cepat. Contohnya, trade pertama loss kecil. Sepatutnya kita berhenti sekejap, semak balik setup dan tunggu peluang seterusnya. Tetapi sebabkan emosi, kita terus fikir, aku kena dapatkan balik loss ni sekarang. Dari situ cara trading mula berubah. Lot yang asalnya kecil tiba-tiba jadi besar. Entry yang sepatutnya tunggu confirmation, kita terus tekan tanpa fikir panjang. Stop loss pula mula diabaikan sebab terlalu yakin nak balas loss tadi. Masalahnya, waktu ini kita bukan sedang trading ikut plan. Kita sedang trading ikut marah, kecewa dan ego. Market tak tahu pun kita tengah rugi. Market tak tahu pun kita nak recover. Tetapi akaun kita yang akan terima kesannya. Kalau trade baru dibuka hanya sebab nak balas loss lama, itu bukan strategi. Itu emosi yang sedang memandu.